Sekarang persaingan kita sengit. Kita bukan lawan dengan sesama mancung, kita lawan dengan berirahim. Faham kan? Jadi Cik Su nak share. Dia tak tahu lah bagi semangat ke tak, dia tak tahu apa, tapi bagi semangat kat Cik Su tau. Kan masa kita Olimpik tu kita main badminton kan, banyak video Miss Moon keluar. Cik Su ni bukan jadi orang semangat sangat. Dia macam kalau orang suruh lari tu tak mau lari komplain, mulut tu lagi laju lah daripada kaki kan, ada orang dah sampai. So Cik Su pun tengoklah Miss Moon. Lepas tu orang yang main yang ada latihan dia kan, kata pukul 5, pukul 4 dia pun dah duduk kat gelanggang kan. Pukul 5 dia pun dah lari dulu. Kan gelanggang tu besar kan, dia kena lari. Cik Su lupa lah jumlah sebenar dia, tapi katalah dia kena lari 13 kali. Katalah 13 kali kan, 1, 2, 3, 4, 5. Tak tahu dia berlari macam tu ataupun dia berlari pusing kot kan. 13. Bila dah 13 baru kira 1. Diorang kena buat 20 kali pagi. Lepas tu masa Cik Su tengok video tu, orang tak merungut lah. Ini merungut waktu lain kan. Tapi dia cakap macam ni, pasal apa you kena lari 20 kali? Dia kata 13 kira sekali, tapi kena lari 20 kali. Lepas tu dia kata sebab you nak menang piala Olimpik. Dia cakap you nak menang Olimpik, you kena lawan. Dia kata kena lawan dengan orang ni kan, kena lawan dengan lawan orang ni. Kalau you menang kena lawan dengan orang ni, kalau you menang kena lawan lagi dengan orang ni. Satu kan permainan badminton berapa poin dia 21. Betul ke macam tu lah kira-kira dia. Maksudnya kalau you nak menang lawan ni, bukan nak menang, you dah menang, you kena lagi lawan orang lain. Lepas tu you kena lagi lawan orang lain. Kira ada banyak kali lawan kan. Jadi dia nak kata yang sebab tu you kena lari tu like orang yang menang nombor 1, supaya stamina you sama kuat to the level you menang untuk menang nombor 1 lah. Bukan untuk menang nombor 3, bukan menang nombor 7 kan. So Cik Su pun dengar, okey, kita ni macam TikTok jugalah. Cik Su pernah dengar juga satu video coach, bukan video, Cik Su baca satu buku nama dia Atomic Habit. Dia cakap, buku tu kan, dia kata buku tu kata sebab bapak dia coach sukan. Dia kata bapak dia ni faham ada orang tak lari laju, ada orang pandai tak pandai sangat. Biasalah semua orang. Tapi siapa yang tak pandai sangat tu dia kena belajar 2 kali atau 3 kali lagi pandai, lagi 2 atau 3 kali lagi banyak daripada orang pandai tu kan. Ada orang yang tak lari laju sangat tu, dia kena usaha 2 kali, 3 kali daripada orang yang lari laju tu. Dia kata siapa yang tak kuat sangat, strong tu, kalau orang tu praktis sekali, dia kena praktis 2 kali, 3 kali. Sebab dia boleh buat, cuma dia kena banyak kali buat. So Cik Su pun kalau tidak kita ni tak pandai, tak mau buat dah. Biar pi lah orang tu pandai kan. Tak apalah kita buat 3 kali. Rin Rahim mungkin sekali ramai orang tengok kan. Kita tengok, mungkin kita kena buat 2-3 tahun baru jadi macam Rin Rahim. Tapi Rin Rahim pun bukanlah lahir perut mak tu pun jadi macam ni kan, betul tak? Dia pun berlakon. Jadi pelakon susah tak? Susah? Wah, ni semua pelakon-pelakon apa pengalaman berlakon dulu? Cerita. Susah, tak ada aircon kan? Dulu macam famous lah, depa famous. Sekarang dah zaman TikTok baru nampak depa ni berlakon depan kedai. Macam rumah kedai yang kita tengok dulu. Tengok drama rumah kedai. Manalah Malaysia ada aircon kan? Kita tengok ni, usahawan belajar. Aircon dua lagi kejap off. Faham kan? Kita ni kerja kita ni lagi sedap daripada depa. Kalau ikut daripada sinilah kan. Tapi nak kata depa kerja susah, pandai kan, make up. Kita pun tak larat lah dengan dia bermake up macam ni kan. Tapi nak kata dia pun kerja susah. Sekarang kita pula kena compete dengan dia. Dia mungkin beberapa kali lain dah 600. Atasnya dia tulis, nampak tak? 635, kecil sikit kan. Mungkin kita 6 orang. Tak apa, tambah je lagi 2 angka kat tepi tu. Feeling je ada 6 orang, 600 orang. Kalau kita feeling kita 6 orang, kita tak ada mood kan? Feeling je. Oh tuan-tuan sama-sama, ya Allah banyaknya
Cakap macam tu. Janganlah macam tu. Yang tu jangan cakap. Itu kita simpan je. Ya Allah ramainya. Terima kasih. Macam tu. Feeling dia tu. Kak Ita tak sangka lah aku nak masuk live Kak Ita. Thank you. Kena macam tu lah. Jangan nipu, bukan menipu. Feeling aja, feeling kan. Tak kata pun kat sini ada 700 orang. Kata ramai, 6 tu ramai lah. Lebih daripada seorang. Kalau macam ni, kalau tak ada orang kan, bukan tak ada orang, hantar link buat live tu, hantar dalam grup. Hampa masuk sarang live ni. Siapa yang bukan dah tak ada buat apa, siapa kadang-kadang cikgu drive tu kan, cikgu buka, cikgu tekan je tag love. Faham kan? Support kawan bagi dia. Tak apalah. Kalau saya tengok, kadang-kadang kawan tu tengok musik, dia kan lagi rapat lagi dia, kalau ayat cikgu lagi dia mengancing, dia musik kan. Tapi tu tanda kerapatan kan. Kalau kata tengok buat muka kadang-kadang budak lelaki dia nakal sikit. Kalau lelaki kan buka tengok muka cikgu. Tengoklah, ni sumber rezeki. Mana tahu rezeki hang ada kat cikgu. Macam tu lah kita musik-musik. Cikgu, kejap live. Dah, cikgu dekat sini macam mana nak live? Lepas hari-hari cikgu mengajar. Cikgu mengajar hari-hari, tapi cikgu nak live. Tapi live atas katil cikgu tu tak sesuai pula. Kadang-kadang katil kan nak tidur tu kan. Takut orang nak yang datang kelas malam tak jadi datang hari ni. Tertidur ke cikgu tu? Cikgu pun tertidur. Semalam tak live, semalam cikgu balik tapi cikgu ambil gambar. Saya bagi tahu. Ambil gambar dan nak tertidur dah ambil gambar kan. Nanti you live lah. Sebab tu kalau cikgu siang ni dah kerja, cikgu dah tak live sebab dia dah cikgu malam ni waktu bekerja kan. Nanti waktu hari lain yang masuk dalam waktu bekerja. Sebab dia depends tau. Cikgu ni kadang-kadang kesian husband nak sembang dengan kita, anak nak sembang dengan kita bila malam kan. Walaupun tak sembang pun makan together pun, kalau you buka je kamera tu, ambience akan jadi different. Faham kan? The moment you kata, mami ada kat sini tau, mami live tau, kita pun buka. Anak kita takkan sembang yang macam dia boleh sembang. Itu cikgu. Sebab tu cikgu ambil waktu kerja. Sebab tu pukul 4, pukul 5 tu cikgu ambil live. Kan pukul 9 sampai pukul 10 yang waktu bekerja. Sebab I treat this as kerja. Sebab yang live tu orang sudah rumah. Cikgu dulu masa muda-muda tu umur 25, bawah 35 tahun ni jenis memang rajin. Masa tu rajin tu tak kisah. Anak depan mata pun tulis blog kan. Husband punya panaskan telur kejap, kita buat kerja kan. Tapi dah tua ni macam dah kesian pula kami dah kita sembang macam tu. Tapi up to you. Ada je orang ni bukan pasal tua muda tu, dia ada orang dia ada benda nak buat kan. Dia ada benda dia nak achieve. Nak pergi haji tahun depan kan, nak kumpul duit, nak bayar. So ada orang di dalam live dia akan slowkan sikit. Ada orang dalam live dia akan masa tu dah dia push. Okay. Ini dah cikgu nak cerita pasal hari rahim ni. Nak cakap yang kompetitor kita besar. Cikgu kata hidup ni keras dek. Kita lawan dengan Siti Nurhaliza. Okay. Sekarang kita selalu kita boleh tekan back ke belakang. Boleh pergi profile. Pergi profile boleh. Profile kat bawah tu. Boleh pergi home pun boleh. Okey, pergi dekat TikTok, dekat profile dekat profile, masuk you punya profile. You boleh masukkan banyak-banyak. Bila you dah masuk profile you, jadi kan cikgu kata ada banyak benda kena tekan. Bawah ni boleh tekan, tengah ni pun boleh tekan, atas ni edit profile boleh tekan, atas pun boleh tekan. Okay, you dah masuk, tengok video you semalam. Berapa orang like? Cuba tengok video you. Yang you buat 43. Alhamdulillah. Okay, cuba buka. Dah 35. Tahniah, ramai. View 165. Ramai tu lagi.
216 Cik Ita. Kak Ita semalam Ita ada ayat dia. Lagi? Cuba tengok video semalam. Dah berapa view dah? 130 orangnya. Banyak tu, banyak. Adik dah buat dah video semalam? Tak buat? Nanti buat buat video. Puan buat video semalam? Buat juga okay. Video ni, okay, sekarang apa kita akan buat sekarang semua orang masuk dalam WhatsApp. Masuk dalam grup WhatsApp. Masuk dalam grup WhatsApp. Yang belajar ni masuk grup WhatsApp. Buka balik video kita. Buka balik video semua orang. Sekejap okay, jadi kita praktis. Nanti kita confuse kan. Okay, buka WhatsApp kita tu. Buka satu video. Sekejap buka video mana grup kita? Bukan ni. Buka dekat video pertama. Orang pertama yang hantar Cik Su. Cuba buka. Buka video Cik Su tu. Tak boleh. And then pergi dekat komen. Tinggalkan komen. Okay, dengar kat sini tau. Dengar tau. Cik Su, kita pergi ke live TikTok. Cik Su suruh tinggal komen dekat Cik Su. Cik Su suruh tinggal komen dekat semua. Tapi Cik Su nak you tinggalkan kualiti komen. Komen memang senang, terbaik, cantik, bestnya. Cuba tinggalkan komen yang Cik Su boleh reply. Contoh dengan video, reply with video. Contoh you tanya, kat mana ni Cik Su Ita Jelly? Walaupun you dah tahu dia bawah tu buah ke Cik Su? Cuba setiap orang tinggalkan satu komen yang kualiti, yang berbentuk soalan. Dekat Cik Su punya video dulu. Nanti kita pergi next video pula. Berapa RM satu jelly 3D tu Cik Su? Dalam grup kita, you scroll naik atas, you tinggalkan kualiti komen. Walaupun you kenal Cik Su, you tak kenal Kak Ita, tapi you nak tinggalkan macam tak kenal. Berapa RM satu jelly 3D tu? Wah, pernah nampak dekat overseas. Cik Su tunjuk kat Asma, dia cakap, oh pernah nampak kat overseas. Tak sangka orang Malaysia pandai buat, dia kata. Tinggal kualiti komen. Kak Ita tinggal komen cakap, kalau nak boleh hubungi sekitar Mancung, boleh hubungi Kak Ita. Jelas? Kita kena buat apa Cik Su? Kena tinggal komen yang berkualiti dekat Cik Su punya. Nanti kita pergi next dulu sorang-sorang. Tinggalkan komen yang boleh Cik Su jawab. Cik Su manis tak? Tanya. Manis tak Cik Su? Nice. Berapa lama tahan? Tanya lagi ni. Boleh post, boleh hantar kawasan, boleh hantar KL ke? Contoh Kak Mazal masuk, hantar Sungai Petani je. Contoh. Soalan-soalan tu. Oh, macam mana nak order? Pandai. Lala Amu ni siapa? Oh, pandai. Macam mana nak order? Berapa RM? Oil blush ni siapa? Oil blush ni? Oil blush. Yang ni. Oil blush siapa? Bukan. Oh, adik. Sarah. Barangkah Beauty Collection siapa? Barangkah Beauty Collection. Adik, Wani. Sedap. Mana nak tebak? Manis tak tanya? Manis tak? Bawah tu buah ke? KL hantar tak? Sungai Petani hantar dah? Okay. Boleh dengar tengok suara Cik Su tu makan. Nanti Cik Su improve muka Cik Su. Memang kalau makan orang tanya sedap tak tu kan? Dia kena muka yang nanti memang sedap. Sebab Cik Su kena fokus. Tak cantik kan? Cantik kan dia punya tu? Memang sedap. Cik Su memang tengah makan lah tu sebenarnya. Sampai orang senang. Yang tu yang tak berbual tu. Dia tak manis sangat. Dia sedap manis. Kalau buah tu manis lah bawah. Cik Su rasa Kak Ita kalau ada kek mesti lagi sedap Kak Ita. Okay, lagi tinggal komen. Oh.
Okey, sudah. Okey, tinggal komen cantik, pandai. Berapa lama belajar baru jadi gitu? Pandai. Siapa cinta cantik tak wujud ni? Self love, betul, betul. Itu ya. Cinta diri sendiri. Gitu. Sedap sikit, bagi sikit. Ni Wani. Wow, nak order. Tina Hazina, siapa Tina Hazina? Oh, kat belakang. Kristina Ayu ni manis tak Cik Su adik? Tina oil blush salah siap. Kena simpan dalam peti ais untuk jelly tahan lama. Salah siap siapa? Oh, pandai. Kira 3 komen. Siapa yang pandai-pandai pasal masakan boleh tahu. Okey, tengok tahu. Cik Su, apa ni suruh kami tinggal komen ni? Lepas ni kalau you masuk TikTok, jangan view saja. Pergi dekat orang yang famous kan. Kalau you masakan Khairul Amin lah, Cik Sayang lah, mungkin ada orang dia tak famous macam tu tapi baru mula ke kan. You jangan tulis terbaik. Jangan tulis macam tu. Bagus dia cakap terbaik, tapi you punya komen tu tak bermakna apa-apa. You komen, kalau you ada pengalaman macam tadi, kena simpan peti ais ni. Kalau you ada soalan, lagi bagus. Contoh, kalau dekat luar tak ada peti ais, tahan berapa lama ya? Kan nanti soalkan. Sebab ni you komen tanya soalan, orang ni dia boleh jadikan video. Contoh macam ni tau. Contoh, ni Cik Su tau. Jangan buka sekejap. Ni Cik Su buka satu video. Buka video ni, baca komen. Berapa lama ke tanya? Tak nampak, sorry kat sini. Tengok tengok tahu. Cik Su record, sambung record. Contoh ni Cik Su tahu. Cik Su pun baca. Sarah tanya berapa lama Cik Su tak pandai dah pula Sarah. Cik tak, berapa lama tahan jelly ni? Cik tak, kita dah dengar. Berapa lama tahan kat luar? Sehari ke kalau lepas order? Sebulan Kalau luar, kalau 2 hari, sehari lah kot Kalau event sehari sepakan. So Cik Su pergi dekat komen ni, bawah ni ada reply. Ni reply. Setiap bawah komen ni ada reply. Tapi soalan kedua tu Cik Su boleh jawab 900 kan? Cik tak 900, 90 kan Cik tak? 900 pula kek dia. 90. Cik Su nak cakap 900. Pergi dekat all blush ni, klik reply. Lepas Cik Su klik reply, tepi dia ni ada video yang ni. Nampak tak? Kan? Klik dekat video ni Cik Su tahu. Cik Su klik video, and then nanti soalan tu dia jadi komen dekat atas. Nampak tak? Nampak? Jadi bolehlah Cik Su pun buka lah muka Cik Su atau muka Cik Ita nanti. RM90. Kalau nak ada kek, lain sikit harga dia. Macam tu. Jelas? Tinggalkan quality comment. Kalau you tengok TikTok lain tak ada orang lah tinggal quality comment, you pakailah TikTok husband you ke, TikTok lagi satu ke, you buat tanya soalan. Nanti you respon untuk soalan dia. Okay? Jadi kita praktis yang seterusnya. Kita pergi dekat orang kedua pula. Orang yang kedua, jom. So lepas ni kalau you main TikTok, main TikTok tu, you with motif lah. I nak pergi tanya lah. Okay, pergi dekat nombor 2. Mana dia nombor 2? Ni Cik Su dah tadi. Tapi Puan Latifah tak bagi link. Nanti bagi link sebab yang ni kan bila kami buka dia bukan link kan. Bagi link faham tak? Dalam WhatsApp group bagi link. Sebab yang ni kami tak boleh buka, tapi kami tak boleh tinggal komen di situ. Ni tu klik share bawah tu. Ada, sorry. Ada, kita buka Puan Latifah punya. Buka. Okey. Puan Latifah nak kami tanya apa? Kita tengok. Semoga macam ni. Semoga dilimpahkan rezeki. Bagus komen ni. Bolehlah ambil ya Rabbal Alamin. Mantap. Hari ini cantik-cantik. Very nice. Okey. Puan Latifah ni. Barakah dah start dah. Wali dah pergi round dah. Macam mana nak tepak
Puan nak kami tanya apa? Cikgu bagi mikrofon. Nak kami tanya apa? Contoh-contoh soalan biar kami. Sinilah Puan, sinilah. Kat depan. Tapi ini macam praktis. Tapi nanti real life, you kena masuk dalam UKS. Apa yang famous tu, you just boleh terbaik. Sini dah ada komen macam mana nikah? Macam mana? Buat lawak sikit ni. Okay. Kat situ. Okay. Nak kami komen apa? Atas pentas lah atau pentas? Macam tu. Nak orang komen apa? Kami nak komen ni. Komen area mana? Area mana? Lagi? Lepas tu mungkin tu boleh tak untuk tunggu dia tahu Post boleh tak? COD boleh tak? Post boleh tak? COD area Puchong Selangor, KL pun boleh, Putrajaya ke? Cuba tanya. Cyberjaya. Lagi tanya ni kalau stop tak? Kan ke tak? Ready stop. Aden. Ini siapa yang berniaga ni? Dia ada share ni. Tadi tanya soalan. Cikgu nak tanya tapi handphone cikgu kat sini. Kalau order untuk event boleh dapat stok dengan cepat tak? Stok macam kita akan bagi dalam 4 hingga 5 hari nanti untuk bagi order. Kalau yang dekat kan, macam yang saya Puchong, area Puchong, bagi order 3-4 hari macam tu lah sebelum saya jadi. Atau nak post ke Lagi tapi macam ni ready kan? Boleh custom. Boleh custom. Cuba tanya, boleh custom tak? Tanya soalan juga. Lalamoy. Saya kita tolong kawan supaya Puan Latifah boleh buat konten untuk reply. Kita message. Lagi tanya boleh hantar tak? Nak hantar dah? Tapi Puan dekat Puchong bukan dekat Tanjung. saya kalau ada pokok ada pokok kan, saya datang lah. Sebab saya kat Perak, kampung saya kat sini. Jadi saya balik rumah mak saya buat semua untuk mana-mana pokok yang saya nak pergi. Saya join dengan adik saya sekali dengan Puan Tina Hesdina. Puan Tina Hesdina ni kantin lah. Dia area air tawar, dia ada kedai sendiri. Floris. Kedai ni kedai Floris ya nama dia. So kat Puchong saya memang tinggal kat sana. Kalau tak ada Kongo ke apa, saya buat kat sebalik sana lah. Kalau tidak duduk Puchong lah. Dah. Cikgu dah tinggal soalan. Mari kita tengok. Nanti Puan reply ya. Tadi cikgu nak sedangkan kan? Cikgu tanya ada kedai tak? Nanti kalau cikgu reply ada kedai tak tu bolehlah tunjuk gambar kedai Puan Tina. Kalau ada video. Ada kedai kami di sini tapi kami mobile. Contoh Okey, dah tanya dah soalan dekat Puan Latifah macam mana nak tepat. Nak tepat berapa lama boleh dapat atau ready stock. Pandai. Cerita sejati ni boleh bayar jadi penulis. Soalan ni very good. Fresh flower boleh buat kan? Nanti jangan kalau boleh, kalau tak boleh tak. Kami buat bunga hijau. Okey, lagi salah tak tinggal komen lagi. Cepat. Wadi yang oh ya tak ada bateri. Nurul. Cepat tinggal komen. Kak Faizi Melon tak tinggal komen lagi. Dekat Latifah punya ni. Dia dah tengok TikTok dah lupa dah kita. TikTok ni betul dia dah termasuk tu. Dia lupa dah apa. Sudah buat tadi macam tu. Masuk. Buat terus. Dah buat tak masuk. Ajak cikgu refresh. Kita buat praktik, kita sedekah. Sedekah. Hari Ahad pun boleh sedekah. Sedekah soalan. Ada kedai tak cikgu tanya? Boleh custom? Meriah. Hari ni ada pandai. Ita Jelly. Satu jambangan bunga tu berapa dan kat mana paling jauh boleh hantar? Nak jawab dia ni kena karangan lah macam ni. Kena telefon. Tinggal nombor telefon I jawab kan. Wow. Boleh request jenis bungaan. Ada soalan ni. Nak tempat boleh buat untuk gift birthday. Fresh flower boleh buat.
Puan Yung Rozana nanti tanya soalan tak ada soalan. Sebab kadang-kadang kita ingat orang tu bagi tahu kan. Tapi nice lah ni, boleh buat untuk birthday, boleh buat hantar ke rumah, boleh tanya soalan-soalan tu. Okay. Next. Tunggu Kak Fazil tak buat lagi ni. Tengah tulis tengah tulis. Banyak je soalan tu. Pendek aja. Pendek je Kak Fazil. Next. Next kita tengok. Yang ni punya ya, yang ni. Ada malu yang ni kata. Awak malu yang ni kena bagi ni. Cinta sejati tak wujud. Kenapa comel sangat ni? Puan. Menjadikan kucing ni dia bendera saya. Kita ada pabrik kucing yang berbagai saiz. Okey, untuk ini kita ada saiz XL. Okey, kita boleh buat lapik. Okey, kita boleh buat lapik kucing dan kucing kita pun mudah selesa. Lepas ni kita boleh bagi driver kerana inbox saya. Ni tak ada beg kucing ni Puan? Kau tak ada beg kucing? Oh lambat pun. Okey tak apa. Nanti buat ni. Tapi kan kalau pakai pelapik kucing ni, pelapik kucing ni dia supaya dia kecil tak basah kan? Nanti pun tambah features tu kalau dia terkecil pun taklah basah. Kereta itu dalam kereta ke dekat rumah. Tidaklah basah terus contoh ataupun pelapik tu buat dia lagi warm ke, pelapik tu untuk apa? Bagi dia lebih panas ke tidak? Pelapik saja. Kencing tu betul ke? Supaya dia kencing tak terus basah kan? Nanti tambahnya sebab features tu macam tak bagi tahu kan? Okey, lagi satu Bapak tengok kalau you nak ambil video, ni video lama Puan. Semalam. Nanti Puan ambil video yang straight, pegang straight. Boleh faham? Pegang straight boleh faham? Sebab kalau pegang tepi macam ni, dia jadi memanjang macam ni. Dan dia jadi kecil. Handphone dia kecil, tak nampak sangat. Pegang straight. Pegang tegak. Okay. Jom kita pergi dekat pelapik kucing ni. Cepat tinggal komen. Apa nak tanya ya Puan? Sini Cik Su jemput Puan. Dekat depan. Sama-sama. Atas lagi. Dengan Umi. Okey, dengar nak tanya soalan apa pelapik kucing tu. Suruh tanya soalan apa bawah tu. Lagi dalam. Tanya apa? Nak kami tanya apa? Berapa lama boleh tahan? Berapa jam boleh pakai? Apa fungsi dia? Boleh layan dia tak? Warna ada berapa warna? Dia pelapik kucing ni dia akan membantu untuk menghilangkan bau. Hilang bau tak ada, tapi sekurang-kurangnya kita boleh pakai buat. Pakai buat. Ada saiz ke? Saiznya S, M, L. SL. Kebanyakan senanglah untuk driver. Sebab kalau bawa kucing pun tak ada. Jadi tak payahlah pakai tisu lagi ke. Satu pelapik, satu ekor. Dia ada satu pack ada 40. Satu bag ada 40 pieces. Satu pieces untuk satu ekor. Bukan, satu pieces untuk sekali penggunaan. Boleh bawa 2 ekor pun boleh lah. Ya, ikut saiz. Macam kita sangkau, kita biasa guna sangkau besi kan, susah nak bawa. So sekarang kita dah ada sangkau yang boleh buat kereta lipat-lipat. Jadi senang nak bawa, nak basuh, ruang tak guna banyak, ringan. Jadi lapik sesuai untuk pakai dekat sangkau yang boleh buat kereta. Kalau nak guna untuk sangkau yang besi tu, sangkau besi tu kena lapik dulu dengan bekas apa boleh bawa lapik dengan mat tadi tu. Senangkan kerja.
Ada 40 lebih. Dia lapik-lapik.